Saya amat kecewa kerana apabila saya dengar suara halus yang membisik kepada saya, awak sudah tua, bagilah peluang kepada orang muda. Dah 22 tahun jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri sampai lama, sampai bila? Dan saya pun menyambut desakan itu dan saya letak jawatan. Saya bukan nak jawatan itu untuk diri saya. Kononnya saya ini diktator. Diktator mana yang pernah resign ni? Hitler ada resign tak? Mussolini digantung. Hitler bunuh diri. Stalin mati lah. Tapi resign tak juga. Tapi saya letak jawatan untuk memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin lain dengan harapan kerana mereka lebih muda daripada saya, mereka akan lebih cekap membangunkan negara.